kena faham struktur lagu. Pertama dipanggil sebagai verse 1. Kena tulis. Baru nampak, baru bila dah habis semua, tahu oh ada verse 1, oh dia ulang verse 2. Same melody, different lirik. Baru kamu nampak jalan kan? Nampak. Alright, that's how you study. Sedar atau tidak kamu ada tempo problem? Sedar. Sedar. Okay. Actually sedar tu bagus. Kamu kena ada satu sistem yang memaksa kamu untuk percepatkan daripada apa yang you selesa. Sekarang ni you tengah selesa lambat. Nak tak nak, memang itu training dia. So kalau dekat sini, saya akan buat satu latihan khas tempo lah. Tak, pak, tak, 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 tak. Bertepuk sambil redo melalui sebutan. Kamu boleh buat macam ni. 2, 3, 4. Tak, 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 tak. Ibu yang Betul.